Diriwayatkan daripada ni Abi Salih pula, an ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dimaksudkan di sini ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah, walaupun dia tak sebut di sini. Kalau nak kira Abu Salih an ba'dhi ashabin Nabi, tak terah tu. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sahabat Nabi. Tetapi oleh kerana dia tu sahabat, tak apa. Kalau tak tahu pun tak apa. Tapi kalau orang lain tak tahu, tak boleh, dia jadi dhaif hadis ini. Tapi kalau sahabat tidak diketahui, tak apa. Walau bagaimanapun kuranglah nak banding dengan kalau ada terang. Tapi kalau dalam riwayat itu tak ada, di tempat lain ada, dia tidak jadi cacat, tak jadi kurang. Di sini tidak sebut siapa dia, ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat lain, umpamanya dalam Ibnu Majah, jelas disebutkan. Hak ni lah juga, ada ni lah juga riwayat daripada Abi Salih an Abi Hurairah, disebut daripada Abi Hurairah. Maka kekeliruan di sini hilang, tak jadi masalah. Dia kata, Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, apa engkau baca dalam sembahyang? Yang ni ketika engkau duduk dalam rakaat, dalam duduk yang terakhir sembahyang, dalam sembahyang engkau tu engkau baca apa? Di sini maksudnya bukan apa engkau baca dalam sembahyang tu, semua dalam sembahyang tu, tak. Engkau baca di akhir sembahyang engkau. Macam mana kita tahu? Kira-kiranya sebelum ini ada dah lalu keceknya tentang bacaan dalam sembahyang ni. Lepas tu tentang akhir tu. Sebab itulah perawi Abu Hurairah di sini dia faham selalu, saya bertasyahud, takkan tasyahud tengah duduk cacat. Mestilah ada sebut dah sebelum pada tu tasyahud ke apa ni ketika duduk cerita tentang hak duduk ni. Dia kata saya bertasyahud, yang ni baca tahiyat tu lah, dan saya baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Saya baca tu. Saya baca tu. Hak ni hadis yang sahih. Hak ni hadis sahih ni. Hak dia baca hak ni dalam sembahyang, belum beri salat. Hak ni ada pun orang baca letak Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Hak tu tidak sahih. Hak saya ni sahih dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Maknanya lepas baca tahiyat, lepas baca tasyahud dalam tahiyat tu, duduk tahiyat tu, bacalah doa-doa yang lain. Di antaranya hak ni, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ni hak rekah. Hak panjang lagi, banyak lagi lah. Kita akan jumpa dalam bab dia akan datang. Iaitu apa yang dibaca selepas tahiyat, selepas tasyahud. Banyaklah dalam riwayat macam-macam bacaan. Ketahuilah sesungguhnya, dia kata kepada Nabi, saya tak faham, saya tak boleh dengar apa yang kau sebutkan secara perlahan tu. Dan muka sembahyang kan Nabi SAW sembahyang ketika duduk, dia tidak baca dengar, baca koho. Jadi baca gapo. Dan danah Mu'adz, dan danah ni sebut tapi tak putih. Kalau jauh sikit tak dengar, kalau dekat pun tak dengar juga, tak putih. Bunyinya gitu je. Sebab orang baca dalam sembahyang itulah. Saya tak dengar. Nabi SAW kata haulaha nudandin, sekitarnya lah, yang di sekitar syurga dan neraka itulah kami duduk baca secara perlahan-perlahan tu. Jadi hak mu baca saat ni betul dah lah, boleh. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar tu, sekitar tu lah juga saya bacanya. Jadi di sini menunjukkan kalau kita baca lafaz itu berbeza-beza sikit, doa tu alif belakang tu, ataupun kita buat doa tu kita buat sendiri, tak apa. Tak apa, ada kebenaran daripada Nabi SAW. Tapi walau bagaimanapun Nabi SAW ada sebut tu, sekitarnya berkenaan dengan hak tu lah aku duduk baca secara perlahan tu, sekitar tu lah. Tapi dia tidak sebut lafaz, dan dia tidak kata apa Abu Hurairah baca. Itu maknanya dia membenarkan, mengesahkan. Lepas tu riwayat daripada Jabir, dia menyebutkan kisah Mu'adz itu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, bagaimana engkau lakukan wahai anak saudaraku bila engkau bersembahyang? Dia kata, saya baca Fatihah,
Ini menunjukkan riwayat tadi ni. Mana duk bincang kau lain dah. Lepas tu hak peringkat akhir tu, pada ketika duduk akhir tu baca ke dia. Riwayat tadi. Hak ni cerita hak sama je. Cerita sama. Hak ni Nabi SAW tanya daripada awal lah, mula baca ke dia. Baca Fatihatul Kitab. Lepas tu saya minta dengan Allah syurga, saya berlindung dengannya daripada neraka, dan saya tidak tahu apa yang kau sebut secara perlahan tu. Nabi SAW kata saya dengan Mu'ad, hak kedua-dua jadi tu iman ni, haula hatain, sekitar dua ni lah duk baca tu, sekitar dua ni lah, minta syurga dengan Allah, minta berlindung daripada neraka, sekitar tu lah, atau begitulah lebih kurang makna hadis yang dikemukakan oleh perawi dalam riwayatnya ini. Riwayat daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu semaya jadi itu iman kepada orang, biar dia semaya rengkah, hendaklah dia semaya rengkah. Karena ada di kalangan mereka itu dhaif. Dhaif ni lemah, bukan sakit, tidak kerana sakit, memang lemah. Memang dia lemah lah. Lemah ni macam-macam lah, tidak mesti sakit. As-saqim, tu sakit, hak sakit. Jadi hak lemah tu termasuklah hak cacat gapo tu. Nak kata sakit perut dah, termasuklah tu. Orang tua, dan kalau dia sembahyang tu sendiri dia boleh lah, nak sepanjang mana pula. Ini menunjukkan kalau kita sembahyang sendiri tak apa. Kalau sembahyang dengan orang ramai tak boleh. Nabi SAW larang. Kalau dia suruhnya ringkas. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda seperti itu juga, kalau seseorang daripada kamu sembahyang jadi tu iman kepada orang, maka hendaklah dia ringkaskan. Kerana ada di antara mereka itu hak sakim, hak sakit, Al-Syekh Al-Kabir, ada orang tua sangat, ada orang yang mempunyai hajat, ada. Jadi kita tak usah baca panjang lah, baca ringkas. Bab ma ja'a fil qira'ati fi zuhri. Panjang pula ni. Bab ma ja'a fil qira'ati fi zuhri. Sekat tu lah. Wallah.